Salam pelabuh yang dihormati. Perkhidmatan analisis berhubung guru markets. Kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Mari kita lihat setiap penunjuk dengan lebih terperinci sedikit lagi. Jika perlu, anda boleh berhenti. Anda boleh mempertimbangkan semua penunjuk perbadanan yang dikaji dengan teliti. Kini kami akan membandingkan dengan anda petunjuk asas utama syarikat Molson Coors Beverage, ticker TAP. Semakan ini dibuat menggunakan maklumat semasa pada masa itu, 17 April 2025. Secara klasifikasi guru market syarikat Molson Coors Beverage Company tergolong dalam subkategori Narko. 59 organisasi mengambil bahagian dalam perbandingan dan ini sangat mewakili. Cari jadual pesanan di penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan, 7 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori, 2.1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran saham S secara keseluruhan, ambil perhatian bahawa keputusan purata untuk pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata. Terhadap markah 7 mata untuk Molson Coors Beverage Company. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Molson Coors Beverage dan syarikat subkategori. Kita akan melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Molson Coors Beverage menunjukkan dinamik tolak 9.3%. 38.9% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Molson Coors Beverage Company ialah $11.9 bilion. Dengan permodalan pasaran subkategori sebanyak $685 bilion. Molson Coors Beverage menyumbang bahagian 1.738%. Ini adalah salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $12.28 bilion. Dengan permodalan subkategori sebanyak $184 bilion. Molson Coors Beverage merupakan bahagian sebanyak 6.685%. Setelah membandingkan saham yang diduduki bagi bursa dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Molson Coors Beverage dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 1.738%. Nilai buku ialah 6.685%. Ini adalah peningkatan 285% dalam bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, satu mata. Hutang organisasi yang dianalisis berjumlah $6.02 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 49% daripada ekuiti syarikat. Keputusan ke atas kewajipan kewangan syarikat, baik, satu mata. Nisbah nilai pasaran saham kepada pendapatan syarikat ialah 10.6. Purata subkategori 21.3 adalah 50% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $1,123 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah $1,360 juta. Ini adalah 21.2% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Baki harga syarikat kepada hasil 1. Purata subkategori ialah 3.3 dan 70% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian penunjuk harga pertukaran kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 11,630 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 13,660 juta.
Ini adalah 17% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin jualan ialah 9.7% dengan purata dalam subkategori sebanyak 15.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 5.8%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima 0 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 4.318%, iaitu 148% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Ini mencerminkan percanggahan antara harga pasaran syarikat Molson Coors berveragih, sebaliknya ke arah meremehkan. Jumlah modal untuk setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $708,000. Sedangkan dalam subkategori $1,760,000. Perbezaan antara purata subkategori dan penunjuk organisasi ialah 59.8%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja individu syarikat ialah $66.8 ribu. Purata untuk subkategori $82.6 ribu. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan penunjuk syarikat ialah 19%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima 0 mata. Hasil organisasi bagi setiap pekerja ialah $692,000. Dalam subkategori terdapat $536,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 29%. Anggaran bahagian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Saham adalah pendek 6.6%. Dengan purata subkategori 1.1%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 44% bagi syarikat Molson Coors berveragih. Manakala bagi subkategori tahap ini ialah 58%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori dinilai lebih tinggi daripada sekuriti Molson Coors berveragih. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $58.70. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $66.84. Dinamik anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 14%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham syarikat Molson Coors berveragih. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk membeli pada harga $58.71. Pesanan itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak tinggi. Organisasi dinilai menggunakan kaedah penilaian indeks AKIM. Ambil untung ditetapkan pada 63.1. Henti rugi ditetapkan pada 54.32. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka perjanjian itu ditutup secara bebas berdasarkan keputusan dagangan pada 17 Mei 2025 atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar STZ ialah pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai transaksi baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Sekiranya menutup salah satu pesanan, utama atau pengimbangan, satu lagi pesanan ditutup pada harga sebenar,
Ribuan terima kasih kepada semua yang menonton hingga habis dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan daripada Guru Markets. Anda semua adalah penonton terbaik di seluruh dunia.